Itu van yang saya pergi sekolah. Jadi saya membesar macam gitu. Very normal. Ke bawah duli tuanku pun sentiasa sibuk dengan tugas-tugas. Jadi saya dilepaskan membesar dengan anak-anak tukang kebun yang jaga di istana dan juga yang jaga kuda. Jadi saya membesar di barak stable Pasir Pelangi. Oh, maksud tidak ada mewah tu? Dan juga di Lakin, Kampung Pasir. Dulu-dulu saya pun kadang-kadang terfikir juga, masa tu tak ada handphone. Baru sekarang saya terfikir, kalaulah masa tu kena colik macam mana kan. Pasal masa tu driver boleh bawa saya balik rumah. Saya pergi rumah arwah Cik Jabar di Majidi, di Kampung Melayu. Rumah driver saya Pak Anwar di Kampung Pasir. Dan saya akan bermain di situ dengan anak-anak mereka. Jadi itulah hidup saya. Saya membesar sentiasa dengan rakyat. Itu pasal lah apabila saya jadi tengku mahkota, apabila cubit peha kiri, peha kanan terasa. Itu cerita dia. Oh, patut saya patut tengok tu di sosial media, Tunku tak dapat kekok bila makan di warung. Benda tu memang saya dah membesar macam itu. Jadi awak boleh tanya mana-mana cikgu sekolah saya ataupun kawan-kawan saya yang mana yang membesar dengan saya. Dan juga jurulatih askar pun. Awak boleh tanya mereka macam mana saya ketika itu. Memang Tuanku memang sangat akrab dengan mereka semua. Itu satu, dan juga ke bawah duli tak bagi saya duit sangat. Betul. Tuanku tak diberi kemewahan waktu kecil tu. Tak ada. Saya merasa duit lepas saya jadi Gaji Muda Johor. Saya rasa kereta mewah pun saya jadi lepas jadi Gaji Muda Johor. Masa saya kereta pertama saya dapat lesen adalah kereta kancil. Oh. Lepas tu saya berlatih di Pulada. Jungle Warfare Training Center. Dan di situ kereta saya dapatlah upgrade sikit, Perdana V6. Jadi saya tanya, saya tak ada kereta-kereta mewah. Masa saya jadi tengku mahkota barulah saya dapat merasa benda tu semua. Baik, itu dia. Satu.